Tengah masuk tu. Untuk kali ini, kami daripada tim Norton Protocol hadir ke kolam Fazil Sungai Jagung, Kedah. Kalau apa nak tahu, dekat kolam ni ada jenahak, siakap merah, siakap putih, GT dan kerapu, geng. Rod kali ni kami nak test rod big fish iaitu red killer, geng. Jadi apa lagi? Jom layan video ni. Baling-baling terus makan. Yang ni lah orang yang pertama yang cuba naikkan ikan iaitu Bos Frankie, geng. Ikan pun ada saiz tu. Strike pula dengan rod daripada big fish iaitu red killer. Yang ni saya punya master. Strike kau-kau punya. Sama juga dia menggunakan rod daripada big fish itu red killer. Apa tengok hasil dia, geng. Menggunakan SP. Mana tahan tengok daripada kasar. Ikan ketuk. Apa lagi, geng. Kita bagi tali dulu. Kunci-kunci thread. Dah strike, geng. Apa tengok dia punya action rod big fish ni, geng. Memang padu, geng. Tengah masuk tu. Alhamdulillah, geng. Strike ikan jenahak, geng. Nampak tak? Free dengan back rod lagi. Okey, yang mana nak datang kolam ni, dia masuk free je, geng. Jadi ikan tu kalau hampa dapat, dia kira timbang, geng. Dia kira berat. Jadi sampai sini saja video kali ni. Kalau hampa suka dengan video ni, hampa boleh tinggalkan like, share dekat member-member. InsyaAllah nanti saya akan buat video lagi. Jangan lupa strike kau-kau, ingat letup kau-kau.